Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis kita pada malam ini, Fadil Ustaz Abdul Malik Abdul Karim, Ketua Penerangan PAS Kawasan Kota Baru. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Rohani binti Ibrahim, Adun Tanjung Mas, Merangkap Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan yang juga Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan Kota Baru. Yang saya hormati lagi dialu-alukan tetamu-tetamu kita pada malam ini, para penceramah yang memenuhi program kita pada malam ini, yang terdiri daripada Yang Berhormat Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Ahli Parlimen bagi kawasan Machang, Kelantan ini, yang tidak asing lagi merupakan pimpinan Parti Bersatu, pernah menjadi Ketua Armada Bersatu Malaysia ataupun Pemuda Bersatu Malaysia, pernah menjadi Timbalan Menteri di zaman pemerintahan Perikatan Nasional. Seterusnya kita alu-alukan yang berbahagia Saudara IR Isham bin Abdul Jalil, seorang tokoh yang tidak asing lagi di kalangan kita, seorang yang cukup berpengaruh dengan kupasan-kupasan isu-isu politik, isu-isu ekonomi. Saudara Isham Jalil sebenarnya seorang jurutera, seorang engineer, lulusan daripada Amerika. Malam ni nak cakap mengenai Amerika. Dan juga lulusan United Kingdom, Harvard University United Kingdom, dalam bidang perniagaan, keuangan, MBA, Master of Business dan juga Finance. Inilah orangnya yang sering kali muncul di dalam TikTok, muncul dalam Facebook. Saya dipahamkan tadi, dia beritahu saya dia punya viewers sebulan 50 juta. 50 juta satu bulan. Inilah Saudara Isham Jalil. Seterusnya, adinda saya Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS Pusat, Ahli Parlimen Pasir Mas, di Parlimen dikenali sebagai YBPM, bukan YAB, YBPM, YB Pasir Mas, bukan Perdana Menteri lagi. Merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi di Kelantan ini, seorang pemimpin muda, pernah menjadi setiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri Besar sebelum ini. Beliau sekarang ini dalam proses menyiapkan tesis PhD di Universiti Putra Malaysia. Tak lama lagi Dr. Fadli Syari lah. Ya. Dan kita masih lagi menunggu seorang lagi penceramah kita yang tidak kurang handalnya, Yang Berhormat Tuan Haji Wan Rahimi Wan Daud, Peguam kanan kita, yang juga merupakan tokoh di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan. Sempena dengan program ceramah kita pada malam ini adalah merupakan siri-siri ceramah sempena berlangsungnya persidangan Dewan Undangan Negeri Kelantan. Sidang bajet juga di Kelantan, dipanggil ceramah pasca sidang DUN di Kelantan ini. Seluruh pimpinan kawasan Kota Baru, termasuklah AR Nur Syakiman Muhammad, Penyelia DUN Kota Lama, Tok Pengulu, pimpinan masyarakat, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, walaupun keadaan cuaca yang agak tidak mengizinkan untuk ramai lagi kita memenuhi Dewan KTC pada malam ini, saya mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dapat juga sampai ke Dewan ini. Sekitar dalam lebih kurang 100 orang kita ni, walaupun kerusi kita lebih daripada itu. Kita harap selepas daripada ini, apabila adik kakak kita yang berada di rumah mengikuti program ini melalui live
yang dipancarkan. Jadi tak cukup panas di rumah tu, mungkin mereka ni akan mari ke sini pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada malam ini, pentas ceramah kita memberikan fokus kepada isu-isu semasa di dalam negara kita ni. Negara kita sejak 3 tahun kebelakangan ini, di bawah pemerintahan kerajaan Madanun ini, terlalu banyak perkara-perkara yang berlaku di dalam masyarakat. Perkara yang tak pernah berlaku di zaman-zaman dulu berlaku sekarang ini. Kalau dulu KLIA itu tidak ada air terjun. Tapi dalam zaman pemerintah sudah ada air terjun. Sebagaimana di Singapura dan juga di Dubai ada air terjun. Lah ni KLIA pun ada air terjun. Tapi air terjun semula jadi daripada langit, turun atas bumbung, turun di dalam KLIA kita ni. Banyak perkara-perkara. Dan pada malam ini, satu isu yang menjadi fokus kepada kita, sama ada kita di dalam dewan ini ataupun di luar sana, iaitu mengenai satu perkara yang cukup-cukup penting. Melibatkan dan memberi kesan kepada seluruh rakyat Malaysia. Tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira latar belakang, tak kira bidang apa, perniagaan dan sebagainya. Iaitu isu mengenai satu perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan Presiden negara yang dikatakan termaju di dunia ini, iaitu negara Amerika, yang berlaku sempena sidang kemuncak ASEAN pada bulan 10 baru-baru ini. Iaitulah yang dipanggil Perjanjian Perdagangan Timbal Balas antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Saya nak beritahu secara sepintas lalu pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim dengan Presiden Trump baru-baru ini merupakan bukan perkara baru. Kami di dalam Parlimen telah diberitahu sejak daripada bulan 5 tahun 2025 lagi bahawa kerajaan Malaysia sedang mengusahakan supaya ditandatangani satu perjanjian yang semua orang tak tahu. Diberitahu oleh Perdana Menteri dalam Parlimen secara yang tidak jelas. Dan pada masa itu, kita, Perikatan Nasional Pembangkang, memberitahu kepada beliau bahawa kalau dia nak buat apa-apa perjanjian dengan negara luar, lebih-lebih lagi negara Amerika, dia kena buka perkara ini supaya dapat diambil bahagian oleh semua ahli-ahli parlimen. Sama ada ahli parlimen kerajaan maupun ahli parlimen pembangkang. Jadi dia setuju. Oleh kerana kita tekan dia setuju. Lalu kementerian yang bertanggungjawab kepada perjanjian perdagangan ini, iaitu Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, dipanggil MITI, telah hantar surat kepada pihak Perikatan Nasional supaya menghantar beberapa orang wakil untuk duduk di dalam satu jawatan kuasa bagi membincangkan perjanjian yang nak dibuat oleh kerajaan Malaysia dengan Amerika ni. Saya ada bukti di sini, saya sendiri selaku ketua WIP di Parlimen hantar surat kepada MITI. Kita menyenaraikan 5 orang ahli parlimen kita yang memang pakar dalam bidang ekonomi untuk duduklah jawatan kuasa ni. Saya boleh baca. Antaranya satu, Yang Berhormat Datuk Dr. Radi Jidin Putrajaya, ahli parlimen juga pakar ekonomi. Tuan Haji Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syahir Sulaiman, ahli parlimen Bacok, yang juga pakar ekonomi kita. Yang Berhormat Tuan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang ada depan kita sekarang ni. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang politik, walaupun beliau juga seorang engineer. Kemudian kita ada Datuk Wira Dr. Kuraman Ku Ismail, ahli parlimen Kedah daripada Kubang Pasu, dan Tuan Haji Bakri Jamaluddin daripada Tangga Batu Melaka. Semuanya pakar-pakar ekonomi yang ada di dalam kalangan ahli parlimen Perikatan Nasional. Namun saya nak beritahu, sekalipun Anwar Ibrahim tidak panggil kita untuk mesyuarat, apatah lagi untuk bincang perkara ini. Tiba-tiba semasa persidangan sidang kemuncak ASEAN baru-baru ini, tiba-tiba Anwar Ibrahim telah membuat keputusan dia sendiri menandatangani perjanjian yang mengikat terus. Saya tak nak hurai panjang sebab
Isham Jalil dan juga YB Waf akan bertangkap perkara ini. Yang pada pandangan pelbagai pihak, termasuklah di kalangan anggota kerajaan sendiri, saya nak beritahu bahawa ini, bila perjanjian ini telah ditandatangani pada 26 hari bulan Oktober, pada 29, 3 hari selepas itu, Menteri MITI iaitu Tengku Zafrul buat satu kenyataan di dalam parlimen. Saya baca sebahagian daripada ucapan dia. Saya quote, "Perlu saya tegaskan, rundingan ini bukanlah pilihan yang kita minta." Itu kata Menteri MITI. Ya? Tidak seperti mana-mana rundingan perjanjian perdagangan yang lain, di mana rundingan diadakan apabila ada kemahuan kedua-dua pihak. Di Menteri MITI sendiri ni, menteri yang jaga perjanjian perdagangan, dia kata bukan yang kita minta. Itu satu. Kemudian mari pula timbalan dia. Timbalan kepada Menteri MITI ini. Nama dia Liu Chintong daripada DAP, daripada Johor. Dia kata Malaysia dipaksa memasuki perjanjian dan juga perbincangan dalam perjanjian ini. Malaysia forced into US trade talk. Force tu paksa. Paksa. Dan dalam perjanjian, dalam satu majlis dia kata, Malaysia tidak ada pilihan, melainkan perlu memasuki perbincangan atau perbincangan dengan Amerika Syarikat. Kemudian dia sebut, menteri ni sebut, timbalan menteri sebut, jika ditanya saya, if you ask me, of course I don't want to negotiate. Ni timbalan menteri hak jaga perdagangan ni, DAP. Kalau tanya saya tak mau berunding untuk memasuki perjanjian ini. Ni timbalan menteri DAP sendiri. Tidak ada di kalangan kita yang nak berunding dengan Amerika Syarikat. None of us want to negotiate with the US. Tu bahasa orang jeli sebut. Orang jeli dia kata tak say negotiate. Kita ni kata tak say berunding. Lepas tu Liu Chintong ni kata, bila ditanya adakah kita gembira dengan perjanjian ini, dia mengatakan, we are not happy, but we are forced to do it. Kami tak suka, tapi kami dipaksa sign agreement ini. Ini menteri ini. Kemudian hari ini akan dijelaskan lagi lah oleh Isham Jalil dan juga YB Waf. Hari kemarin, bekas peguam negara zaman PH tahun 2018, Tommy Thomas, peguam negara, dia kata apa? Perjanjian yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim 26 Oktober itu merupakan perjanjian yang paling buruk pernah ditandatangani oleh Malaysia sejak merdeka dulu. Tommy Thomas kata ni. Ni dalam portal-portal lain, bukannya dalam Harakah Daily ya. Dia bukan dalam Harakah Daily. Perjanjian ini terdesak syarat-syarat lebih teruk daripada paksaan British zaman penjajahan dulu. Ni perjanjian ini dikatakan oleh orang biasa, orang profesional. Kemudian dia kata secara sinis, dia sindir Anwar Ibrahim, apa yang diperolehi oleh Malaysia, khususnya Anwar Ibrahim, ialah sebatang pen yang telah digunakan. Pen hak Trump sign itu, dia pekong beri kepada Anwar ambil tu ya, dia boleh. Lepas tu dia tumpang kereta Trump daripada airport tu pergi ke tempat mesyuarat. Itu je yang boleh. Yang lain tu adalah semuanya kerosakan yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini kepada rakyat Malaysia dan seluruh negara kita. Banyak lagi lah yang akan dihuraikan. Saya tak nak hurai supaya panjang lebar, kerana isu ni penyokong-penyokong kerajaan sendiri, Rafizi Ramli dan juga geng-geng dia yang masih lagi merupakan ahli parlimen Parti Keadilan PKR, mereka menjadi ahli parlimen penyokong kerajaan pun tak setuju dengan perkara ini. Jadi atas dasar itulah kita jelajah ke seluruh negara, termasuk di Kelantan ni, di Kota Baru ini, untuk kita menjelaskan kepada
seluruh rakyat Malaysia bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini lebih teruk daripada zaman penjajahan British itu sendiri. Kedaulatan negara kita telah digadai, telah diserahkan kerana dengan sebatang pen Trump dan juga tumpang kereta sekejap itu. Itulah bayaran yang perlu dibayar oleh rakyat Malaysia. Saya tak nak hurai panjang lagi kerana ahli-ahli parlimen kita telah bersiap sedia untuk menguraikan perkara ini dengan panjang lebar lagi. Saya bagi pihak tuan rumah PAS Kawasan Kota Baru mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada rakan-rakan saya, YB Waf, Saudara Hisham Jalil dan juga YB Pasir Mas yang telah hadir untuk memberi penerangan. Walaupun kita tak ramai hari ini, di luar sana puluhan juta sedang mengikuti program yang kita adakan pada malam ini, insya-Allah. Jadi untuk itu saya sudahi dan kita akan mendengar penjelasan daripada penceramah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.